Saya bila Dr. Syarifah pesan kepada penonton kita yang ada di kompleks Sekarang Craft ini dan juga penonton di rumah, saya selalu membandingkan diri saya. Bukan apa Ustazah, sebab saya bukan daripada golongan yang bernasib baik. Saya sebut begini saja, saya hanya boleh memandang ketika just nak kongsi dengan penonton saja. Ketika hantar mayat ibu saya ke rumah mayat, saya hanya boleh memandang bagaimana mayat ibu kita ditebuk kiri kanan dan disedut darah bekunya daripada badan dia. Dan kemudian bagaimana ubat pengawet itu dimasukkan dalam badan dia. Hati melihat, anak melihat ibu diperlakukan oleh orang lain sedemikian rupa. Itu yang kadang-kadang saya selalu berpesan kepada anak-anak muda kita. Kenapa kita tak ambil kesempatan ini? Ketika kita mendapat ibu yang seagama, kenapa kita tumpahkan air matanya dikala orang lain tidak ada peluang ini? Ustazah Zawiyah. Sepatutnya kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak dibandingkan dengan doktor, ya. Sebenar-benarnya lah tuan-tuan dan puan-puan semua. Tapi sebagaimana doktor sebut tadilah, ya, bahawasanya kadang-kadang apa yang ada pada kita, kita tidak hargai, kita tidak nilai. Sebenarnya apabila tidak ada tuan-tuan dan puan-puan, apa pun kita nak buat sebagaimana daripada kata-kata tadi ataupun sajak, ataupun kalau sajak ke sebenarnya tadi doktor, kalau kata kita nak bagi 5,000 pun, 50,000 pun tuan-puan, tidak ada dah. Tidak ada apa lagi dah yang dapat kita bantu, yang dapat kita berikan kepada ibu bapa kita. Sebab itulah saya mengingatkan diri saya dan ahli keluarga saya dan juga kepada kita semua. Sementara masih ada, kita gunakanlah dengan sebaik-baik. Berkhidmat, berbaktilah kepada mereka, insya-Allah. Segala balasan Allah cukup besar bagi orang-orang yang melakukan kebaikan kepada ibu bapa. Bukan main-main hadiahnya, iaitu syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya pernah dengar, ya, kata-kata seorang ulama, sekiranya ibu merindui anak, telefon dekat anak cerita, "Along, angah, mak telefon ni sebab mak rindu." Itu juga dianggap sebagai anak yang tak kenang budi, anak yang durhaka. Sepatutnya sebagai anak, apabila mak telefon, sorry mak letak telefon, Along telefon mak. Sepatutnya itu yang kita harapkan. Tapi kadang-kadang sebaliknya berlaku tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya pernah dengar seorang ibu mengadu, "Ustazah, saya telefon anak saya nak dapat nombor telefon pun saya terpaksa menggunakan Facebook, Ustazah." Kita orang tua nak guna Facebook, betapa dahsyatnya Ustazah. Dapat telefon, saya telefon, tapi jawapan anak saya, "Tak ada mak, saya sibuk." Begitulah sehinggalah dia bertukar di tempat kerja pun. Saya tak tahu dia bekerja di mana, Ustazah. Saya pernah pergi di rumah anak saya, lampunya cerah, tapi apabila saya ketuk, saya panggil, saya beri salam, maka akhirnya lampu di rumah itu dipadamkan. Bayangkanlah keadaan ini. Kalau Allah menyebut, "Fala taqul lahuma uff", jangan kamu kata uff, jangan kamu kata ah, maka itu sudah dianggap sebagai satu dosa. Apatah lagi kalau sampai menyakitkan hati kedua ibu bapa. Dan pernah ibu tu cakap pada saya, "Ustazah, apa kata kalau saya kata saya tak reda air susu saya yang selama ini saya berikan pada anak saya, Ustazah?" Saya kata, Puan tarik balik apa yang Puan cakap itu, sebab implikasinya cukup besar kepada anak Puan. Tak apa, Ustazah, saya dah fikir panjang, Ustazah, saya dah fikir habis, Ustazah. Sebab apa yang saya buat ini, sekurang-kurangnya saya dapat lega hati saya. Sebab saya rasa saya penat, saya perit, saya susah dalam membesar dan mendidik anak saya, Ustazah, sehingga berjaya, sehingga menjadi orang yang berguna. Tapi akhirnya saya dibuang bagaikan sampah, Ustazah. Jadi inilah keadaan, mengingatkan kita kalau Allah SWT melarang kita mengatakan af, apatah lagi dengan bahasa-bahasa yang kasar, apatah lagi wala tanharhuma, Allah kata jangan kamu tengking, jangan kamu herdik, wa kullahuma qaulan karima, bercakaplah mereka dengan penuh lemah lembut. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Prof Muhayyah, ya, kadang-kala kita hairan kenapa anak berlaku sedemikian, kenapa anak sanggup berlaku sedemikian.
Prof, adakah ini disebabkan bukan salah ibu mengandung ataupun apa sebenarnya yang berlaku, Prof Muhayyah? Silakan. Terima kasih. Saya ingin mengambil pendekatan, ya, kalau boleh kita hidup di dunia ini, orang yang berjaya ialah mereka yang mengambil tanggungjawab atas hasil kehidupan mereka. Sekiranya anak kita tidak seperti yang kita inginkan, sebelum kita menyalahkan anak kita, apa kata kita audit diri kita dulu. Sebab benda yang paling penting yang kita tinggalkan pada anak-anak bukan apa yang kita tinggal di luar, tetapi apa yang kita tinggal di dalam. Apakah sistem nilai yang kita didik dalam rumah kita. Dan ini saya nak menyebutkan tentang perkembangan manusia. Kajian psikologi menunjukkan daripada umur 0 hingga 6 tahun, minda bawah sedar atau minda segar anak-anak terbuka luas, di mana seperti komputer kita sedang download program yang akan menjadi paradigma atau cara berfikir mereka. Mereka tidak ada akal lagi untuk memilih mana yang betul atau salah. Mereka mengambil apa yang mereka dapat daripada ibu bapa. Daripada 7 hingga 14 tahun, mereka akan melihat pada role model atau mereka sekeliling mereka. Jadi pada waktu ini, apa yang mereka lihat kepada ibu bapa, yang mereka lihat, dengar, diulang-ulang menjadi pengalaman, ini menjadi sistem nilai dan sistem kepercayaan mereka. Dan dari 14 hingga 21 tahun, mereka akan sangat dipengaruhi faktor persekitaran. Sebab itu kita lihat diri kita. Apakah channel TV yang kita pasang di rumah? Apakah surat khabar atau majalah yang kita baca? Apakah percakapan yang kita cakap di rumah? Semua ini mempengaruhi dan menjadikan satu paradigma ataupun blueprint di mana anak-anak itu akan bertindak. Sebab itu kita lihat, bila bayi dilahirkan, tidak ada bayi yang lahir nak jadi jahat. Tidak ada bayi lahir menangis, saya nak jadi anak derhaka. Bukan. Sebab itu kalau boleh, saya ingin mengambil pendekatan. Kita ibu semua, selain daripada, saya kata macam ni, remaja atau anak bermasalah selalunya lahir daripada keluarga yang bermasalah. Keluarga bermasalah terhasil daripada ibu bapa yang bermasalah. Sebab itu saya sangat ingin menekankan di sini, kalau boleh kita semua rakyat Malaysia dan umat Islam sekalian, bangunkan diri kita, bangunkan sistem nilai kita dengan berdasarkan akidah Islamiah dan bangunkan akhlak Islamiah dalam keluarga kita. Tentukan anak-anak kita bertakwa dengan Allah, berakhlak dengan manusia dan itqan atau baik dalam segala perkara yang mereka lakukan. Sekarang ini banyak perangkap manusia di mana ibu bapa menekankan pencapaian akademik, penghargaan manusia. Berapa orang daripada kita sentiasa mengebut perkataan dosa pahala, syurga neraka, taat maksiat. Allah redha, Allah muka pada anak-anak kita. Dan bagi anak-anak sekalian ibu semua, apa kata kalau boleh kita jadikan keluarga kita keluarga yang ingin menjadi ahli syurga, dan jadikan anak-anak kita pencen kubur kita yang akan mendoakan kita pada bila dalam kubur nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof Muhayyah. Saya ingin bacakan satu kiriman Facebook yang telah dihantar kepada saya ini daripada Iwan Januari. Sedap nama dia. Assalamualaikum. Dia bertanyakan satu soalan. Dia kata, benarkah hadis yang tertulis macam hadis ini menjelaskan bahawa tugas anak berbakti kepada ibu adalah lebih besar ganjarannya daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini satu soalan yang begitu baik ini, dan sebelum nak jawab soalan ini, ya, mungkin sudah tiba masanya kita akan mendengar juga pandangan penonton. Ya, kita ada penonton di Kompleks Kerangkraf pada malam ini, dan sebelum itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.